Assalamualaikum, saya Din dari AR Speedworld. Hari ni saya nak review 3 biji SUV bukan yang tahun 2008 ataupun 2010. Kita ada 2016 dan ke atas. So bukan ada 3 biji saja, kita ada lebih kurang 30 ke 40 biji SUV. Hari ni kita nak tunjuk satu persatu dan bagi harga offer untuk korang. So yang mana baru tengok video ni, korang wajib like, komen dan subscribe dulu. Kita akan tunjuk satu persatu. So korang tengok, kita ada X50, ada X70. Yang first kita nak tunjuk ni bang, stok baru dekat AR Speedworld. Kereta baru masuk petang semalam. Yang ni SUV Nissan X-Trail 2.0 Impal Auto tahun 2016. Kereta ni baru masuk So condition kereta ni pun sangat-sangat cantik. Kita pusing dulu, korang tengok bahagian luaran kereta ni. Nanti korang komen condition dia cantik ke tak cantik. Yang ni model facelift So kereta ni memang cantik. Bahagian luaran semua cantik. Abang boleh tengok dulu bahagian belakang ni. Nampak? Lampu original, ada lining chrome. Spoiler masih original. Cermin semua cantik lagi, tak ada watermark. Yang ni bang, original Impal. So abang tengok, ada body kit Impal original. Bumper semua cantik. Kereta tak ada accident, tak ada banjir. So untuk sport rim, owner dah tukar sport rim Impal original 18 inci dengan tayar baru Continental. So macam mana? Bahagian tepi ni semua cantik lagi. Siap ada bar lagi kat atas ni. So korang nak taruh box, tak perlu nak susah-susah tebuk lubang ataupun nak pasang bar ni. Kereta dah siap, tinggal masuk box saja. So bahagian tepi ni semua cantik. Bahagian tepi ni bang, tengok. Bawah ni ada body kit Impal original. So tengok, semua masih cantik lagi. Untuk bahagian dalaman kereta ni sangat-sangat cantik So dia punya dashboard, steering multifunction, ada push start button, player original. So ada kamera reverse. Kereta ni ada 2 airbag. So abang tengok, kat sini ada eco mode. Gear knob pun semua cantik lagi. Untuk seat kereta ni pun sama, masih cantik, masih nampak macam baru lagi So nampak dekat sini pun tak ada koyak, semua cantik lagi. Doorstep pun ada lampu. Nampak ni, kapet original pun masih ada lagi, masih cantik. Kapet atas tu kita dah tambah. So abang tengok, door trim cantik. Cermin original Nissan. Side mirror boleh flip. So untuk bahagian seat belakang ni bang, seat belakang kereta ni sangat-sangat luas. Siap ada aircon belakang lagi. Nampak seat leather original Nissan. So dalaman memang cantik. Mesti ramai yang perasan kereta ni 5 seat je kan? Salah bang, kereta ni 7 seater. So abang tengok, bahagian belakang ni ada seat So yang mana ada anak kecil boleh duduk dalam ni. Nampak? Tak adalah luas sangat. Tapi kalau korang nak taruh barang, just tarik benda ni, tutup je. Boleh taruh barang. So macam mana? Okey ke tak okey? Kereta ni road tax baru 300 lebih. Tak mahal. Harga abang tengok bang, Nissan X-Trail Impal, harga 49,000. Tahun 2016. Last kita nak bagi pun 35,000. So yang mana tengok video ni, kita nak diskaun lagi 5,000. So harga dia kita nak jual RM 30,000 sahaja. Murah ke tak murah? Sangat-sangat murah bang kereta ni. Kereta cantik, tak perlu nak repair apa-apa. Mileage pun masih rendah lagi. So harga 30,000. Datang beli bang. So kita pergi next kereta. Jom. Okey, kita dah habis review kereta ni luar dalam. So kalau yang berminat, boleh kontak nombor yang ada dalam video ni. Tak minat Nissan X-Trail, nak kereta yang lagi baru, yang bawa sedap, kereta ni memang tengah famous sekarang.
Ni bang, kereta Proton X50. Yang ni 1.5 eksekutif tahun 2022. Bang, kereta ni masih baru lagi bang. Owner baru pakai 4 tahun. Kereta full original condition. Sebiji macam baru bang. Cuma tak ada plastik saja kereta ni. Abang tengoklah luaran, dalaman kereta ni semua cantik. Kalau tak percaya, abang datang sini, abang tengok condition dia bang. Kalau saya tipu, abang boleh komen dekat dalam ni. So, first kali saya nak tunjuk bahagian depan. Abang tengok bang, yang ni logo Proton baru. So, dia punya grill semua cantik. Cat kereta ni masih original, cuma ada kotor-kotor sikit saja. Kita belum basuh lagi. Abang tengok bang, cermin depan pun tak ada pecah, cantik, tak ada watermark. Side mirror ada lampu. Yang ni bukan spek rendah bang yang ni spek tinggi juga. Sport rim masih original, 17 inci. Tayar baru 4 biji. Yang ni tayar owner baru tukar. So bahagian tepi ni semua cantik. Abang tengok bang, lining chrome dekat sini semua cantik lagi. Door handle pun tak ada calar. Empat door handle tak ada calar. Cermin kereta ni masih original Proton. So kereta memang tak ada accident kita pun dah check. Untuk bahagian dalaman, abang tengok bang, dashboard kereta Proton X50 ni janganlah compare dengan Proton Persona ataupun Proton Gen 2 bang. Dia dah modern. So dashboard dia semua cantik. Steering dah baru, meter baru, dashboard cantik, player pun masih original touchscreen. Gear knob semua cantik bang. Abang tengok, calar pun tak ada. Yang ni seat leather, 4 seat, 5 seat semua cantik. Dalaman kereta ni macam baru bang, cuma tak ada plastik saja. So abang tengok, dia punya seat belakang semua cantik. Karpet original masih ada lagi bang. Nampak tu. So door trim pun sama, cantik. Dekat sini ada speaker. So dia punya Swiss power window semua cantik lagi Mileage kereta ni bang baru 40,000 bang. Abang tengok, kalau 40,000, getah kat bawah ni pun masih cantik. Steering kat sini tak ada lusuh. Swiss power window tak ada pudar. So harga yang kita nak jual 65,000, last kita bagi 59,000. Siapa nak boleh datang ambil. Kita bagi RM49,900 sahaja. Jangan minta kurang lagi bang. Kereta ni dah murah sangat-sangat. Nak lagi murah tapi nak Proton, boleh ambil yang ni bang, Proton X70 eksekutif 1.8 TGDI. Yang ni tahun 2019. Kereta ni kita dah ada review sebelum ni, tapi tak apa, kita tunjuk lagi sekali. So abang tengok bahagian depan ni, grill, lampu, bumper semua cantik. Nombor plate pun cantik, 2013. Cat kereta ni masih original. Cermin depan pun masih cantik lagi. Side mirror semua cantik. Sport rim kereta ni masih original. Tayar masih baru lagi So yang ni enjin TGDI, enjin turbo So untuk dalaman kereta ni bang, dalaman kereta ni sangat-sangat cantik. Player original, steering cantik. Nampak meter full digital So untuk seat, seat cantik bang. Seat ada lining merah, ada airbag, gear knob cantik. Yang ni parking sensor semua ada. So untuk seat belakang pun masih cantik. Yang ni tak ada panoramic. Cat masih okey, boleh pakai. Harga kita nak bagi 39,900. Siapa nak, kita diskaun lagi 10,000. So harga dia RM29,900 sahaja. Harga termurah dekat Selangor bang. So tak nak SUV Proton, tak nak SUV Nissan, nak BMW ataupun Porsche ataupun Subaru, jom saya tunjuk bang. Okey, sebelum kita sambung dengan SUV yang mewah, kita tunjuk dulu SUV yang jimatkan poket korang.
minyak tak kuat, rotek murah, senang jaga. Yang ni Toyota Rush 1.5 auto tahun 2008. Kereta ni bang, abang jaga dia macam abang jaga Myvi je. Jaga minyak hitam, minyak gearbox, tu saja. Yang lain semua tak payah sebab kereta ni lagi satu dah cantik Korang tengok. Bahagian depan kereta ni semua masih original, lampu semua cantik, grill cantik, bumper pun cantik lagi. Lagi satu yang ni sport rim masih original, 16 inci, tayar masih bunga tebal lagi. Korang tengok, exhaust kita baru tukar. So barang bawah kereta ni memang tip top lah. Tak ada bunyi apa-apa. Engine VVTi. So yang tahu engine ni macam mana, korang tahulah. Door handle chrome. Untuk dalaman kereta korang tengok. Cantik bang. Kereta ni walaupun tahun 2008 tapi korang boleh beli sebab condition dia sangat-sangat cantik. Door trim, steering, player, seat semua okey. Semua function tak ada masalah. Cuma seat tu kotor-kotor normal lah. Korang hantar cuci je. Door trim bahagian sini pun cantik. Untuk kereta ni bahagian belakang memang selesa Nampak ruang kaki besar, ada aircon belakang. Korang nak bawa anak ramai pun boleh. Nampak belakang ni masih ada seat lagi. So macam mana? Cantik tak dalaman dia? Untuk bahagian belakang korang tengok ni. Yang ni korang boleh taruh barang lah kat sini, tapi tak besar sangat lah. So dekat sini pun cantik, tak ada pecah-pecah. Tayar spare ada kat sini. Korang tengok. Yang ni G-Spec. Harga yang kita jual dekat kedai RM25,000. Tapi kita tak nak bagi harga tu dekat korang. Siapa nak, datang ambil bang. Kita bagi RM20,000 sahaja. Kita dah habis review kereta ni, harga RM20,000. So kita nak sambung tunjuk kereta lain. Yang ni kalau salah minta maaf Yang ni tak pasti SUV ataupun apa, tapi kita nak iklan juga. Yang ni Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC. Nampak? Kereta ni memang cantik Yang ni GLA 250, CC 2.0 saja, tahun 2015. Kereta condition sangat-sangat cantik. Korang tengok. Cat kereta ni masih original lagi. Nampak? Bumbung semua cantik, tak ada karat ataupun kesan-kesan aksiden tak ada. Stiker yang dekat sini pun ada. Nampak? Sini pun ada. So kalau korang buka pintu memang tak calar lah. Untuk side mirror masih original Mercedes, cantik. Sport rim original 18 inci. Tayar Continental baru. Untuk bahagian depan korang tengok. Bahagian depan kereta ni memang nampak garang. Dengan bumper ada warna silver, grill warna hitam, lampu depan, lampu smoke. Mesti korang nak tengok dalaman dia kan. Ni bang, dalaman dia cantik. Kalau nak compare dengan X70 ataupun X50, tak boleh lawan lah bang kereta ni. Yang ni Mercedes-Benz. So seat semua nampak macam baru bang. Bahagian sini pun cantik, aircon panel semua cantik. Steering cantik, ada pedal shift. Abang tengok bang, mileage original bang, 30 lebih je. Kapet original semua ada. Yang ni kita dah tambah. So korang tak payah tambah duit untuk kapet, kita dah bagi free. Harga yang kita jual RM79,900. Kita nak bagi dekat korang hanya RM69,900 sahaja. So harga dah murah, tahun pun masih baru, nombor plate 3 angka. Kereta ni bang, condition dia 10/10. Memang cantik. Tak perlu nak repair apa-apa, nak touch up inilah itulah, tak payah. Beli terus pakai saja. So Mercedes lain pun kita banyak. Korang tengok. Nak tahu detail ataupun nak tahu model ataupun harga, korang boleh kontak nombor yang ada dalam video ni. Kita tak nak cerita Mercedes-Benz, kita nak cerita SUV. So sekarang kita tunjuk sebiji SUV daripada Toyota. Ni sorry jauh sikit. Yang ni Jaguar siapa nak, 59,000. Yang ni Toyota Fortuner 2.7 auto tahun 2006. Kereta ni kita dah repair cat, kita dah repair seat. Korang tengoklah, condition dia memang cantik.
Yang ni 2.7 petrol bukan diesel. Untuk dalaman kereta ni cantik bang, dalaman warna cream. Seat semua kita tukar baru bukan koyak dekat sini kita tukar sini, tak. Kita tukar semua baru. So dalaman dia memang tip top. Harga kita jual 30,000. Siapa nak, kita nak bagi kat korang hanya RM25,000. Boleh datang ambil. Sebelah ni kita ada sebiji Porsche. Yang ni Porsche Cayenne 3.0 tahun 2010 Yang ni model hybrid. Kereta cantik sangat-sangat. Siap ada sunroof, condition cat semua cantik. Lampu depan, lampu facelift. So yang ni bukan model 2002 atau 2001 Yang ni 2010. Sport rim, korang tengok 22 inci. Tayar masih baru. Kereta ni cantik, kita parking dalam. So untuk dalaman kereta ni, nampak dalaman dia memang cantik. Steering semua cantik. Untuk dalaman model ni, dia colour hitam lah. Seat leather hitam. Carpet original semua ada. Meter pun masih cantik. Harga kita nak jual 79,000. Boleh nego. Nak tahu harga berapa kita nego? Datang sini, korang tengok dulu kereta. Kalau korang jadi, kita nego harga. So yang ni sebiji lagi BMW S5. Yang ni tahun 2017. Condition kereta ni sangat-sangat cantik. Korang tengok, cat berkilat-kilat, lampu kilat tak ada kuning, grill M Sport. Yang ni model M Sport original. Nombor plate korang tengok, BAM 733. 3 angka saja. Sport rim original M Sport. Yang ni memang cantik bang. Dua ni korang boleh beli. Ni. Kalau korang nak jimat, pakai ni lah, Toyota Fortuner. Yang ni korang tengok, dalaman dia ada LED, steering cantik, player besar, seat M Sport original warna coklat. Harga kita nak jual 89,000 sahaja. So korang nak lagi satu Porsche, tak nak warna silver? Ada bang. Yang ni sama juga Porsche 3.0 tahun 2010. Yang ni warna hitam So kereta ni pun cantik. Korang boleh pilih lah, nak warna silver ataupun hitam. Bahagian luaran semua cantik lagi. Sport rim original. Yang ni korang tengok spek dia. Dalaman dia colour cerah bukan colour hitam. Tapi yang ni steering facelift. Ada pedal shift. Korang tengok bahagian tengah ni. Apa yang korang nak semua ada. Seat memang selesa seat dia. Saya sendiri pun dah bawa. Sport rim 21 inci. Harga kita nak jual 79,000 sahaja. Proton X50 ni kita dah tunjuk first video. Harga 49,900. So kita sambung dengan video yang kereta kat depan. Okey bang, kita dah habis review SUV yang kat sana. Abang boleh pergi dapur dulu, ambil air, ambil kuaci ataupun biskut. Santai dulu bang. Video belum habis. Video ni lama So kita nak tunjuk semua SUV yang ada dekat kedai. Lebih kurang 60 biji SUV. So kita sambung dengan Honda CR-V 2.0 facelift tahun 2011. Kereta ni bang, kalau abang nak beli, abang boleh datang sini, pilih mana yang abang nak, baru abang beli. Sebab apa? Ada yang harga 17,000, ada yang 20,000, ada yang 30,000 dan 20 lebih. Semua condition cantik, cuma ada beza sikit-sikit saja. So yang warna grey ni korang boleh beli juga. Yang ni bumper facelift, grill facelift, lampu facelift, sport rim facelift, tayar baru. Korang tengok, cat semua cantik kereta ni. So dalaman memang tip top. Korang tengok sendirilah. Dalaman hitam, ada Android player, seat cantik. Bahagian belakang korang tengok pun sama, cantik juga, masih bersih. Kereta memang cantik 4 biji tayar baru. Korang tengok bahagian belakang ni pun cantik. Bumper facelift, lampu facelift. Macam mana bang? Yang ni cantik bang. Harga kita nak jual dekat kedai baru 25,000. Tapi jackpot siapa yang tengok video. Kita nak bagi hanya RM20,000. Datang ambil
jangan lambat. Hyundai Starex ni, tak apalah, yang ni kita iklan sikit. Yang ni MPV kita nak jual 29,900 sahaja. Hyundai Starex diesel turbo tahun 2009. Okey, kita sambung. Yang ni BMW X5 e-drive. Yang ni hybrid So kereta ni CC 2.0 tahun 2016. Yang ni pun original M Sport. Korang tengok dalaman kereta ni. Dalaman hitam. So dashboard memang cantik semua. Steering semua cantik. Yang ni kereta tak ada masalah Harga korang tengok kita jual berapa? 59,000. Kita nak bagi offer sampai hujung bulan 8. Siapa nak, kita bagi RM39,900. Bang, yang ni BMW X5 bang. BMW X5 tahun 2016. Market luar jual 47, 48. Tapi kita nak bagi hanya RM39,900. Bang, murah bang. Siap ada sunroof lagi bang. Kereta tak ada masalah. Enjin, aircon, gearbox tak ada masalah. Cuma kekurangan dia cat je dekat sini. Ada bintik-bintik macam ni je bang. Yang lain semua cantik lagi. Harga 39,900. Datang ambil. Yang ni BMW X6 3.0 diesel turbo. Harga kita nak bagi 29,999. So kita sambung sikit. Hari pun dah nak hujan. Yang ni Honda CR-V 2010 2.0 auto. Yang ni pun condition cantik. Tayar baru. Cat original. Dalaman cantik Korang tengok. Siap ada Android player. Dalaman hitam. Kereta boleh beli, boleh pakai. Harga kita nak bagi sama dengan yang tadi. RM20,000 sahaja. So kita sambung sikit. Yang ni Toyota Rush manual 1.5 tahun 2008. Kalau nak cantik, korang boleh buat cat satu body Enjin, gearbox, barang bawah semua tip top lagi. Harga 15,000. Datang ambil, kita bagi diskaun lagi 3,000. So harga dia 12,000 sahaja. Lagi-lagi kat depan bang, SUV banyak kat depan. So MPV yang macam Odyssey, Grandish, Wish semua ada. Datang je AR Speedworld. So yang ni Honda CR-V facelift tahun 2014 2.0 yang ni bukan 2.4. Kereta masih cantik. Siap ada doorstep. Dalaman korang tengok. Cantik bang. Dashboard, steering semua dah facelift. Seat best. Sport rim original. Harga kita nak bagi RM35,000 sahaja. Proton X70 ni kita dah tunjuk. So harga dia RM30,000. Yang ni sebiji lagi Honda CR-V tahun 2012 2.0 facelift. Siapa nak, datang ambil. Kita jual 29,900. Kereta tip top, tak ada masalah. Korang tengok dalaman cantik. Seat tak ada koyak. Meter, player semua masih original. Untuk bahagian depan, lampu depan dah lampu smoke. So kereta ni cantik Siapa nak boleh beli. Harga 29,900. Honda BR-V harga 35,000. Datang ambil bang. Kita bagi 30,000. Yang ni korang tambah lagi 10,000. Harga dia 40,000. Honda CR-V. Yang ni Honda BR-V 1.5 auto tahun 2017. Harga 40,000. Kita jual sekali nombor plate AKU 5051. Cat semua cantik bang. Kereta memang tip top. Nak SUV yang besar tapi nak harga murah, jangan risau bang, ada. Bagi saya lah, daripada abang ambil X70, abang ambil kereta ni bang. Yang ni Kia Sorento 2.4 tahun 2012. Kereta ni enjin petrol bukan diesel. Yang ni model facelift. Abang tengok bang, dalaman kereta ni bang, cantik bang. Siapa cakap Kia tak cantik bang? Abang tengok dashboard nampak moden, steering, seat semua cantik.
Abang tengok seat belakang pun cantik. Belakang sekali tu ada seat So memang cantik bang. Abang beli ni tak perlu nak keluar modal untuk repair apa-apa. Beli dan pakai saja. Harga kita nak bagi 25,000, tapi kita nak kurang lagi 3,000 untuk abang. So harga dia 22. Kita kurang lagi 1,000. So harga dia 21,000, termasuk tukar nama dan puspakom. Kereta siap ada panoramic, lampu depan smoke. Kereta cantik bang. Ni lagi sebiji Subaru Forester. Yang ni model facelift tahun 2017, 2.0 IP. Yang ni siap ada power boot. Harga kita nak RM30,000. Sama juga dengan Honda BRV yang plate JSA 2837. Harga kita nak bagi 30,000. Yang ni tahun 2017, full spec. Kita tunjuk dalaman sikit Abang tengok ni ada spoiler. Tu handle chrome. Dalaman hitam. So seat semua leather. Masih cantik, masih kemas, mileage masih rendah. Harga 39,000. Datang ambil bang. Kita bagi 30,000 saja. Jangan bagi tahu orang abang datang, abang beli, baru abang bagi tahu orang abang dah dapat harga murah. So ada lagi sebiji Honda CR-V dekat depan tu. Tak apa, kita iklan sekejap. Sementara kita belum tutup video. So yang ni Honda CR-V tahun 2011. Kita nak jual harga jackpot. Siapa beli, korang boleh buat cat sendiri, ataupun nak buat cat dengan kita pun boleh. Enjin, aircon, gearbox tak ada masalah. Cat saja kurang. Harga kita nak bagi dekat korang 17,000 sahaja. Ford Ranger 6 speed XLT. Yang ni model facelift 2015. Harga kita nak bagi 49,900. Mitsubishi Triton harga 15,000. Toyota Hilux 2.5 G-Spec auto bukan manual. Harga kita nak bagi 35,000 sahaja. Kereta cantik, korang boleh beli, boleh pakai. Tak nak Hilux, korang nak bawa barang banyak, ambil ni bang. Yang ni lori 1 tan tahun 2021. Enjin petrol, condition tip top, aircon sejuk, gearbox, enjin tak ada masalah. Harga kita bagi RM21,000, termasuk tukar nama dan puspakom. So yang mana berminat dengan SUV yang saya tunjuk tadi tu, korang boleh datang sini ke AR Speedworld, ataupun kontak je nombor saya yang ada dalam video ni. Itu saja dari saya. Kita jumpa next video. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share sekali So itu saja. Assalamualaikum.